Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila kita dah key in jualan, kita boleh record invoice dan juga receipt. So cara kali ni saya nak tunjukkan macam mana cara nak print invoice dan juga receipt. So kita pergi kat main menu, pergi dekat document, pilih invoice, and then kalau kita tengok dekat sini, masukkan nombor order di sheet jualan. Maksudnya sheet jualan, nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alright, katakan kita nak masukkan item yang nombor 1. Nombor 1 saja kita nak buat invoice. Pergi dekat menu, pergi dekat invoice, masukkan nombor 1. Okay. Jadi dia punya kod yang ni, quantity ni, harga yang ni. Okay. Kalau kita nak masukkan nombor 2, item nombor 2 dalam satu invoice, masuk. Begitu juga nombor 3, masuk. Dia akan automatic boleh generate invoice kita. Dan maklumat-maklumat yang macam maklumat customer kita kena masukkan lah. Right. Okay, itu saja saya rasa cara nak generate invoice-nya. Dan kita biasanya saya save dulu sebagai PDF. Okay, ni mungkin kita boleh namakan nombor invoice, nama customer lah contohnya. Dan kita save pada tempat yang kita nak lah. Okay. So invoice ni akan generate dekat sini je lah. Okay, dia punya file tadi boleh tengok tempat kita save lah. Ni contohnya. So kita open balik Chrome. Okay, dia akan jadi macam ni dalam bentuk ni. Sama ada kita nak hantar melalui kita nak hantar melalui email, ataupun kita boleh hantar melalui, kita boleh print dan bagilah. Kalau dia print, dia beli secara dekat secara tunai. Kalau dia online, kita boleh emailkan dan sebagainya lah. Okay, itu saja untuk cara-cara print invoice. Sama juga dengan receipt pun sama. Okay, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.